Sebelum ni, saya telah pun siapkan beberapa bahagian dinding untuk tingkat bawah rumah kayu ni. Sekarang, saya nak mula buat dinding untuk tingkat atas rumah kayu ni pula. Tapi disebabkan saya malas dah nak usung tangga lipat semata-mata untuk turun naik ke tingkat atas ni, jadi sekarang saya nak bina satu tangga terlebih dahulu untuk memudahkan naik ke tingkat atas. Walaupun saya belum membuat apa-apa keputusan yang mutamat kat mana nak letak tangga ni, saya dah pun letakkan satu papan sebagai panduan untuk reka letak tangga. Dan dalam video ini, saya akan cuba siapkan dulu tangga tersebut dan tengok macam mana. Kemudian, barulah saya akan buat persiapan untuk naikkan dinding pada tingkat atas rumah kayu ni pula. Untuk meletak tangga ni, saya perlu mengambil kira keluasan binaan rumah kayu ni. Untuk tingkat atas ni, keluasannya adalah sekitar 9x9 kaki sahaja. Sebab itu ruang yang ada untuk tangga ni adalah sangat terhad. Jadi untuk permulaan ni, saya akan buat tangga sementara dulu dengan kelebaran minima, supaya tak makan ruang banyak sangat. Guna dulu tangga ni sebagai kemudahan untuk buat kerja-kerja kat tingkat atas, dan dalam masa yang sama, boleh cuba dulu keselesaiannya dan kekuatan struktur dia. Mana-mana yang kurang, bolehlah diperbaiki kemudian. Sekarang ni, saya kena ubah sedikit kedudukan tangga ke belakang untuk memberi lebih ruang keselesaan di bahagian atas. Salah satu sebab lain saya perlu segerakan kemudahan tangga ni adalah kerana saya juga akan mula naikkan atap bumbung dalam masa yang terdekat. Sebab itu saya perlu segera tetapkan tempat letak tangga ni untuk kemudahan kemudian. Buat masa ni, selepas beberapa kali ambil ukuran dan mengambil kira kadar keselesaan untuk menapak menaiki tangga, maka saya tetapkan untuk letak sebanyak 8 anak tangga. Untuk sementara ni, saya letak dulu mana-mana papan yang saya jumpa untuk anak tangga ni. Saya tahu ia tak akan tahan lama, tapi bolehlah untuk kegunaan sementara dan testing sahaja. Sekarang dah siap pun tangga yang saya buat ni. Bila saya naik ni rasa memang ngam-ngam ruang untuk bahu saja. Okeylah buat masa ni, cuma rasanya saya akan lebarkan sedikit kemudian biar lebih selesa. Selain tu rasanya dah okeylah kedudukan tangga kat bahagian ni dan saya tak akan tukar kedudukan. Lepas ni bolehlah mula sambung kerja buat dinding kat tingkat atas. Hari ni saya nak mulakan kerja untuk tingkat atas rumah kayu ni. Pertama saya kena naikkan kedudukan zinc ke bahagian atas lagi. Kemudian saya perlu susun papan lantai sebelum saya boleh pasang rangka untuk dinding kat dekat atas tu. Semua kerja ni tak susah. Saya dah pun potong papan lantai ikut ukuran. Hanya perlu susun je. Lagipun dengan adanya tangga yang saya dah siapkan tempoh hari, maka semua kerja jadi semakin mudah. Nampaknya semua kerja yang dirancang untuk hari ini berjalan lancar. Sekarang dah siap pun susunan lantai untuk tingkat atas ni. Lepas ni saya akan naikkan rangka untuk dinding pula. Rangka untuk dinding ni saya akan ikut sama seperti di tingkat bawah. Semua kayu dah ada saya kumpulkan. Semua perlu potong ikut ukuran dia dan pasang sahaja. Untuk tingkat atas ni sebenarnya saya suka untuk jadikannya tempat tidur, memandangkan keadaannya lebih tinggi dan berangin, serta view yang lebih menarik dengan tingkap yang luas. Sebab itu saya nak maksimumkan ruang 9x9 kaki ini untuk mudah diletakkan queen bed nanti. Oleh kerana itu, saya perlu minimumkan ruang untuk tangga naik ke atas ni. Kalaupun saya tak buat tempat untuk tidur,
Saya masih tetap nak ruang yang maksimum untuk tingkat atas ni. Mungkin boleh juga lah untuk diletak meja dan kursi untuk lepak sambil melayan tiupan-tiupan angin ke atas ni. Baiklah, sekarang saya dah pun sampai ke pemasangan kayu rangka dinding yang terakhir untuk tingkat atas ni. Lega dan syukur bila semuanya berjalan dengan lancar tanpa banyak halangan. Adalah sikit-sikit lari dari segi ukuran potong sikit-sikit sana sini. Yalah, nama pun dah kayu rumah terpakai. Adalah bengkok sikit sana sini dan beza saiz kayunya sikit-sikit. Tapi semuanya okey. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi menonton sehingga ke tahap ini. Terima kasih juga kepada yang meninggalkan komen pada video-video sebelum ni. Terima kasih kepada yang like dan subscribe. Dan kepada yang belum subscribe tu, berilah sokongan dengan klik butang subscribe dan tekan butang notification untuk dapat update video-video terbaru di masa yang akan datang. Dengan ini, semoga berjumpa lagi. Bye-bye.